Ramai peniaga bila dengar je pasal e-invoice terus rasa takut dan risau. Tapi sebenarnya anda faham ke kenapa kerajaan wajibkan e-invoice ni? Tujuan utama e-invoice adalah untuk bantu LHDN track semua transaksi bisnes termasuk pendapatan, belian dan perbelanjaan. Supaya akhirnya mereka boleh tahu berapa pendapatan bisnes dan juga individu yang tidak isytiharkan pendapatan bukan pengajian selama ini. Jadi, sebagai pemilik bisnes, apa anda kena buat? Bila anda buat jualan, anda kena keluarkan e-invoice untuk pelanggan anda. Tapi, kalau ada jualan yang tak dikeluarkan e-invoice, anda wajib kumpulkan dan hantar ke LHDN dalam masa 7 hari selepas bulan itu berakhir sebagai consolidated e-invoice. Ini semua untuk bantu kerajaan tahu berapa jumlah sebenar pendapatan bisnes anda setiap bulan. Sekarang, kita tengok pula bahagian belian dan perbelanjaan. Kalau anda beli barang dari supplier, pastikan anda minta e-invoice daripada mereka. Tapi, kalau supplier tak bagi juga, tak apa. Anda masih lagi boleh masukkan sebagai invoice belian biasa. Untuk belian dan perbelanjaan daripada individu dan juga pembekal luar negara yang tidak dapat sediakan e-invoice, anda boleh masukkan sebagai self-bill e-invoice. Semua info ini penting supaya kerajaan boleh tahu berapa banyak anda belanja dan kira untung bersih bisnes anda seterusnya bakal menentukan jumlah cukai yang perlu bisnes anda bayar. Semua ni dengan macam leceh dan rumit kan? Mungkin anda dah hadir kursus e-invoice tapi masih tak faham, ataupun anda ada keinginan untuk join kursus e-invoice. Sebenarnya semua ni tak perlu pun, sebab anda sebenarnya boleh hasilkan e-invoice tanpa melalui portal MyInvoice.cn dan tak perlu juga untuk buat manual satu persatu, iaitu dengan menggunakan produk dari Megawan. Kalau anda hanya perlukan sistem point of sale untuk rekod jualan dan cetak resit, anda boleh guna Megapost. Tapi kalau anda perlukan sistem akaun yang lengkap, anda boleh gunakan Mega Plus. Yang bestnya, dua-dua sistem ni dah siap ada fungsi e-invoice. Guna terus sistem Megawatt dan semuanya beres. Berminat nak tahu lebih lanjut? Klik link dan PM kami sekarang. Kami sedia bantu anda dari A sampai Z.